Bagaimana? Adakah kamu sudah biasakan diri dengan kaedah imbakuk? Sekarang untuk menulis perenggan isi kedua, cikgu akan ulang semula tentang ayat-ayat yang perlu kamu tulis dalam untuk membina kerangka perenggan isi. Ayat yang pertama ialah ayat topik, iaitu ayat yang mengandungi isi. Ayat kedua iaitu ayat M, iaitu ayat huraian mengapa. Ayat ketiga, ayat huraian bagaimana. Ayat keempat, ayat huraian kesan. Ayat kelima, U, iaitu ayat ungkapan menarik. Dan ayat terakhir, ayat keenam, P, ialah ayat penegasan. Keenam-enam ayat ini perlu ada dalam setiap perenggan isi supaya karangan yang dihasilkan oleh kamu mendapat markah yang cemerlang. Mari kita lihat ayat yang pertama. Ayat yang pertama yang perlu ditulis oleh kamu dalam perenggan isi iaitu ayat isi I. Ayat isi ialah ayat yang menyatakan isi penting kedua berkaitan fokus soalan. Oleh itu, kita boleh mengenal pasti isi kedua dengan membina satu soalan seperti apakah persediaan seterusnya yang perlu dilakukan oleh seseorang remaja sebelum menceburi bidang kerjaya. Jawapan yang diberi secara ringkas ialah kesihatan fizikal dan mental yang baik. Sekarang kita beralih kepada ayat kedua, ayat huraian mengapa. Untuk membina ayat huraian mengapa, ayat huraian yang menjelaskan sebab isi tersebut menjadi isi penting berkaitan fokus soalan. Oleh itu, kita boleh membina ayat huraian mengapa dengan membina soalan seperti mengapakah kesihatan fizikal dan mental yang baik perlu sebagai persediaan sebelum menceburi bidang kerjaya. Jawapan yang perlu ditulis secara ringkas di sini untuk memenuhi keperluan kerjaya yang dipilih. Ayat seterusnya, ayat bagaimana iaitu ba. Ayat bagaimana ialah ayat huraian yang menjelaskan cara untuk memastikan seseorang remaja mempunyai tahap kesihatan fizikal dan mental yang baik. Oleh itu, di sini kita boleh membina ayat huraian bagaimana dengan membina soalan seperti bagaimanakah cara untuk memastikan seseorang remaja mempunyai tahap kesihatan fizikal dan mental yang baik sebelum memasuki alam pekerjaan. Jawapannya, amalkan gaya hidup sihat. Ayat seterusnya ayat K iaitu ayat kesan. Ayat kesan ialah ayat huraian yang menjelaskan kesan isi terhadap fokus soalan. Isi untuk perenggan kedua tadi ialah kesihatan fizikal dan mental yang baik. Oleh itu, kita boleh membina ayat huraian kesan dengan membina soalan seperti apakah kesan terhadap seorang yang mempunyai tahap kesihatan fizikal dan mental yang baik ketika seseorang remaja itu memilih kerjaya yang diimpikan. Di sini jawapannya tentulah remaja tersebut akan terpilih oleh majikan. Manakala ayat ungkapan menarik ialah ayat yang mengandungi peribahasa atau kata hikmah yang sesuai dengan isi yang ingin dijelaskan. Oleh itu, peribahasa yang sesuai dengan isi kelayakan akademik yang cemerlang ialah badan sihat, otak cerdas. Ayat terakhir iaitu ayat penegasan. Ayat penegasan ialah ayat yang dibina bertujuan untuk menegaskan bahawa isi yang dipilih benar-benar tepat dengan fokus soalan. Oleh itu, kita boleh membina ayat huraian penegasan dengan mengulang semula isi dan fokus soalan. Dalam ayat penegasan ini, kita masukkan semula isi. Ingat, untuk isi perenggan kedua, kesihatan fizikal dan mental yang baik. Manakala fokus soalan masih sama bagi setiap perenggan isi. Fokus soalan di sini, persediaan yang perlu dilakukan oleh seseorang remaja sebelum menceburi bidang kerjaya. Okey, mari kita lihat kerangka perenggan isi kedua yang lengkap. Inilah hasil daripada apa yang kita telah teliti tadi. Yang
mengikut kaedah Imbarcode. Okey, yang pertama mari sama-sama kita lihat I. I di sini isi kesihatan fizikal dan mental yang baik. Yang kedua M, untuk memenuhi keperluan kerjaya yang dipilih. Tiba, bagaimana amalkan gaya hidup yang sihat? Kesannya terpilih oleh majikan. Ungkapan menarik, badan sihat, otak cergas. P, gabungkan isi dua dengan fokus soalan semula. Itu sahaja untuk perenggan isi kedua. Cikgu harap kamu cuba menyiapkan kerangka perenggan isi yang ketiga dengan berbincang dengan rakan-rakan di dalam kumpulan masing-masing. Selamat mencuba.